dalaman dia semua kan. Kita cakap macam ni Okay lah. Tapi berat lah teater bang. Saya sampai hari ni memang kalau teater tu satu benda yang berat dalam hidup saya rasa. Macam ni lah, KLCC tu kita tak boleh buat dalam masa 2 hari. Betul. So kita rasa berat macam ni. Nak tak benda pun. Sastra. Benda tu pasal kita dah lama. Okay, kita macam kau tengok berat. Macam aku pula tengok macam kau buat majalah awak tu kan. Aku tengok kalau suruh aku ni terkencing aku ni. Aku tak boleh buat ni sebab bukan bidang aku. Bukan aku tak pernah buat benda tu. Tapi bila kau dah hari-hari dimuntahkan benda yang sama, kau cakap ini dah boleh goreng biasa lah. Tak boleh rehearsal pun tak apa, nanti kita naik atas. Tadi macam abang cakap lah tadi, bakat dengan pembelajaran yang abang belajar tu kena seiring bang Ya, kena seiring. Kalau ada bakat pun tak belajar pun tak boleh juga bang Saya pernah di peringkat itu dulu. Okay, saya rasakan yang aku belajar ni, ilmu ni, aku kena carry benda ni betul-betul. So saya tak balance kan dengan bakat. Saya rasa ni kena buku kata macam ni, lontaran suara kena arah sini, sudut ni semua. Ada macam tu kan. Pakai front stage ke backstage ke semua kita dah tahu dah benda tu. Tapi bila kita terlalu buku, kita tak sesuaikan dengan bakat, jadi kita seorang-seorang. Lepas tu kita bekerja, kena ingat bila macam acting atau stage, bukan kerja kita seorang. Betul. Atas stage kita akan dengan tim kita. Saya katakan saya berlakon dengan Shuaib, saya berlakon dengan Mamat, dengan Fizi. Saya kena tahu ni scene siapa. Saya tak boleh tiba-tiba saya seorang lah yang terlampau buku ni kan, yang kononnya jiwa roh jin apa semua masuk dalam badan, orang lain relax je. Tak dengar saya nampak over sangat. Tak boleh, jadi tak balance lah. So kita macam ni, kita nak lahirkan chemistry antara kita, bagi rasa tu ada supaya kita bersama, supaya ni cerita kita bersama, bukan cerita saya seorang. Tapi ini masalah yang dulu saya, dan saya perhatikan juga ada kawan-kawan saya dan juga mungkin yang baru-baru yang kononnya terlalu fresh ni, kadang-kadang dia terlalu aku ni terlalu ilmu ni aku belajar macam ni, orang buat ni salah. So jadi dia seorang-seorang. Dia kata berlakon seorang-seorang. Dia letih sikit. Faham. Okey. Berapa tahun dekat Melaka diploma? Diploma saya 2 tahun. Tempat tu pun dah tak ada nama dia dulu, Akademi Seni Melaka. Kemudian ditukar pada Institut Seni Teknologi Malaysia. Kemudian sekarang pun dah tak ada, dah jadi sejarah. Melaka kan banyak tempat bersejarah. Salah satu sejarah dia akulah. Jadi menyambung peringkat ijazah di Unimas. Saya sebenarnya nak masuk UN.